Ni yang mak pegang ni. Ni apa ni? Letak sini. Letak. Okey. Nampak. Nampak. Letak juga. Tu lah. Kan nampak mak tu nampak cerita dah. Mak kenal ni? Siapa ni, Cik? Siapa ni? Ya, anak buah dia. Anak buah dia, padahal anak dia. Ni siapa ni? Sama lah ni. Siapa? Anak ke anak buah? Anak. Ini nombor apa ni? Nombor berapa ni? 30. Nombor 30. Nombor apa ni? Ini anak nombor apa? Anak nombor apa? Entah. Ni? Ni nombor apa ni? Mak, ni anak nombor apa? Ini siapa nama ni? Nama dia siapa? Siapa nama dia ni? Ya. Siapa? Siapa? Zaitun. Matilah Kak Tun, tak ingat. Matilah Kak Tun, tak ingat. Ini siapa nama ni? Tu siapa namanya? Ingat tak? Siapa namanya? Tak ingat. Tak ingat. Entah dah tua kata dia. Dia tahan nak ni sebab dia gangguan tu kan. Ganggu dia. InsyaAllah dia akan beransur-ansur boleh ni. Cik, bangun Cik. Bangun. Bangun mak, bangun. Tak apa. Bangun. Mak bangun. Bangun. Diri. Bangun dulu cepat. Yelah, dia suruh mak bangun. 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 Mudah dah kan? Nampak dah kan? Okey kan? Ya. Bawa mak ni pergi sana. Pergi mana? Pergi mana? Pergi mana? Pergi ke mana? Pergi mana? Ayah kau, tak payahlah kau tu. Pergi sana kau. Pergi ke sana, ikut sana. Masuklah murah. Ya. Ni kain. Pergi sana jalan. Biar dia buat kojok. Tengok tengok. Kita buat demo kat ni pula. Alah demo. Alah demo. Comel dia demo kita. Comel sikit. Miang. Dia nak keluar mak kamu. Aku dah kata. Taklah aku sebut. Latah kan? Tidak. Betul? Angguk. Geleng. Tak. Tidaklah aku kata. Tengok. Siapa nama Rai? Nama penuh Rai. Yo Rai. Yo. Nama mak Jamaliah. Bukan. Ni mak angkat saya. Mak angkat? Yo, ni anak dia betul. Oh. Rai binti Jamaliah. Kejam mata lah macam ni. Aku tak boleh lah. Hai kau angin kau banyak sangat lah tu. Okey, sekejap Ya tu. Weh, Jin datang. Aku perintah kau. Masuk. Kau keluar sekarang. Masuk. Kau duduk pintu, kau keluar kejap. Kejap je. Jin datang, keluar. Janji kejap. Keluar. Balik. Kuasai perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri. Kau pulihkan balik. Okey. Okey aku sebut. Jin datang, keluar. Dah balik. Jin datang, keluar. Iyalah. Hai. Kenapa? Emosi, perasaan, akal, nafsu kau pulihkan balik. Buka balik. Dia buka jantung aku kata. Hai kau. Boyok.
geleng. Tak nak geleng. Duduk. Dah. Sekejap. Ni apa ni? Ni apa? Tak. Weh, jin sakau. Kau keluar pula. Tepi tu keluar sekarang. Aku beritahu keluar. Dah ada. Hai. Keluar. Jin sakau keluar. Tarik kebosehan. Emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri ke tarik balik kebosehan. Balik. Kuat ni. Kau duduk tepi tu. Duduk diam. Boseh kan. Urat saraf apa semua. Jantung, hati, emosi, perasaan, akal, nafsu saya kau buka balik bosehan. Semua sistem saraf yang kau kunci yang kau ni kau buka balik. Hai, sudah. Sudah aku kata. Dia pun ikut. Tolak cik dia. Orang tu minyak dia. Dah. Sudah. Jin sakar, jin latah semua keluar. Balik. Kuat aku kata. Macam mana? Macam Atas tu kuat. Hah? Nampak kan? Dah boleh kontrol kan? Boleh. Hah? Betul tak? Betul. Dia dengki lah. Cuba jalan. Apa rasa badan tu? Ayah. Kan sedap. Ya. Apa rasa badan tu? Sedap. Hah? Ringan? Ringan. Okey. Peng! Bye. Belum lah. Tapi tak tahu kita ni lah. Ada perubahan kan? Okey. Bang! Diam. Tapi dia letak dia tak teruk macam tadi. Okey, saya masuk balik atas tu ya. Kita test. Tengok Bang! Dia dah mula kontrol. Jadi dia tak boleh kontrol. Kan? Geleng. Aku. Tak nak. Geleng. Lagi. Bang! Mati. Bang! Dah. Dia dah mula kontrol. Latah tu kan? Dah boleh kontrol kan? Boleh. Sekejap ya. Dia buktikan ya. Cuk. Jin latah. Masuk balik. Jin latah saja. Masuk. Laju je kau duduk. Bodoh kau lah. Payahlah, penatlah kau. Apa dia? Dia tolong aku. Dia tolong aku. Nampak kan? Nampak kan? Nampak kau. Suruh dia balik dah malam dah. Balik malam lah kau. Balik. Balik mana? Balik dia sana. Aku penat. Penat mana? Dia ni. Dia ni datang. Aduh. Dah habis belum? Habis apa? Dah ni belum. Dia ketawa. Gojol.
Nampak? Okey, sekejap. Weh, di latah kau keluar balik. Kau bersihkan tarik semua. Emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri kau tarik. Kau keluar balik tepi tu. Ha. Apa kau buat? Oh. Weh. Ambil. Dah patut lagi dah. Jadi diam aku. Keluar cepat. Ha. Logo. Apa rasa sekarang? Logo. Lega? Jangan. Tapi latah dia tak teruk macam tadi kan? Ha. Dia cakap merapik yang tu dah tak ada dah. Kan? Dia latah ni jin. Salah dia. Cin setan gitu cin. Tunjuk putih kan? Keturunannya? Sudah. Kadang-kadang bila kita terperanjat, benda jin masuk dalam diri kita. Itu kadang-kadang jin ni ikut pengai lah. Kalau dia jin latah, dapat latah lah. Cuba jalan balik. Rasa badan tu. Rasa. Sedap. Sedap. Ringan. Ringan. Ringan Okey, berhenti. Berhenti balik. Berhenti balik. Apa tu? Saka saja. Jin latah tak payah. Saka, masuk balik. Puas badan. Jalan. Jalan. Aduh. Apa rasa? Malas, penat. Ha? Aduh. Rasa apa? Berat. Ha? Paras. Apa rasa bahu ni? Berat. Berat. Kan? Betul. Betul. Berat kan? Yang tu datang apa tu? Weh, Saka, kau keluar balik. Duduk tepi tulik. Keluar. Betul. Segala barang-barang dan pakaian-pakaian yang kau sarut kat batang tubuh. Riak. Rai binti Jamalia ni keluarkan. Aku batalkan kau. Duduk luar tu. Keluar tarik semua. Segala barang-barang pakaian-pakaian yang kau sarut kat batang tubuh ni. Rai ni. Kau tarik, cabut balik, kosongkan. Tarik. Emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri. Kau pulihkan balik. Buka balik semua sisa saraf ni. Gengankan balik batang tubuh ni. Lapang fikiran dia. Tarik balik. Dah tak. Dah tak. Bang! Nampak kan? Dia boleh kontrol kan? Kalau mau dia buang. Itu cerita dia. Cuba jalan. Cuba kat bawah rasa. Rasa? Sedap. Cuba jalan tadi rasa. Rasa badan tu. Wahai bubuk. Okey. Kuat. Rasa badan tu. Badan sedap tu. Badan sedap tu. Apa tu? Ini sementara ya. Kita nak tunjuk putih kan.
ada cakra dengan apa ni? Dengan Lata. lata ni boleh diubat. Itu lagi yang ada satu perawat dia hantar kawan dia tu lata kita beli teruk benda ni. Lalas saya keluarkan cakra dia keluarkan lata ni. Orang KL tu dah pening pada lah kawan ni. Mesakah dia buat bodoh. Buat tak tahu je. Buat tak hati. Kawan dah pening kepala. Apa hal ni gini-gini ni? Mata. Mesakah di belakang dia. Buat deng aja. Nanti dia kak. Dia tipu saya. Tu. Saya macam bodoh tu. Satu hal pula. Latah tu dah tak ada kan. Dia macam jadi bangang. Apa buat ni tu? Orang yang keliling yang selalu musik ni tu dah jam. Dah tak tahulah apa benda. Macam pelik pula kenapa tiba-tiba hilang kan. Ini pun dah boleh kontrol latah ni kan. Boleh. Tadi tak. Tadi dah sudah boleh kan. Ni suka dengki tu. Macam mana nak masuk ni balik ke? Janganlah. Tak payahlah slow-slow. Ada tu ada dah habit. Tapi kalau dia beransur Keluar, hilang. Apa rasa pemikiran sekarang? Lapang lah. Lapang kan? Cuba take nafas. Apa rasa? Lega. Lega kan? Okey, lega. Tu kita dia. Dari sini main putih. Saya tak nak cakap kosong. Iyalah. Dia pun nampak macam mak tadi kan? Nampak. Tadi mak sampai tadi nak gelak pun tadi ada dia boleh gelak. Pasal kan? Mak tadi ada dia gelak dengan orang. Kalau tidak lagi satu. Akaknya Bodin. Apa dia?